Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepatutnya ada 3 kenyataan media hari ini. Saya akan mulakan dengan 2. Satu mengenai 1MDB dan satu mengenai soal stesen minyak yang menghadapi kerugian. Kemudian saya difahamkan Datuk Johari dan Saudara Lee Chin Chung akan beri kenyataan mengenai MyEG. Saya minta supaya pegawai ibu pejabat edarkan 2 kenyataan media. Saya mulakan dengan 1MDB dahulu kerana yang harga minyak itu agak teknikal. Baik, saya minta saudara-saudari boleh merujuk kepada kenyataan media 1MDB dan juga ada 2 lampiran. There are 2 attachments. One is a page 5 pre-sale report from Malaysian Rating Agency, and the other one is Appendix 4, overview of the site. Saya mulakan ya. Masalah aliran tunai 1MDB akan melewatkan projek penjana bebas Jimah East. Laporan bahawa 1MDB telah gagal sekali lagi untuk membayar hutang berjumlah 2 bilion ringgit mengikut jadual pembayaran mengesahkan bahawa syarikat itu bermasalah dan berhadapan dengan masalah aliran tunai. I'm sure you would have known by now that 1MDB yet again has failed to meet its repayment schedule of 2 billion to a consortium of banks, mainly RHB and Maybank. That has hit the headlines, I think, yesterday and early this week. Keadaan ini akan menyulitkan lagi kedudukan kewangan 1MDB yang memberi kesan kepada keupayaannya melaksanakan kontrak-kontrak yang telah dianugerahkan kepadanya. Salah satu kontrak tersebut ialah pembinaan stesen jana kuasa Jimah Timur dengan kapasiti 2000 megawatt, iaitu 2 stesen yang setiap satunya 1000 megawatt yang sebelum ini pun telah mengundang kontroversi. If you recall previously, there was a lot of controversy surrounding the award of Jimah East power plant to 1MDB, because not only that 1MDB was considered not having the experience to do it, the price was also higher. So it was a subject of lengthy parliamentary debate in the last few sessions. And the same project now, I think, will continue to keep the spotlight on 1MDB. Perjanjian jual beli tenaga ataupun power purchase agreement di antara TNB dan 1MDB melibatkan stesen jana kuasa Jimah Timur ini adalah satu strategi terpenting yang diambil oleh 1MDB yang bakal menentukan sama ada kedudukan kewangan 1MDB akan terus menjunam. Stesen jana kuasa Jimah Timur ini dilihat sebagai aset berharga di antara stesen-stesen jana kuasa tenaga sedia ada yang sebelum ini dibeli oleh 1MDB, yang diharapkan akan dapat menarik minat pelabur membeli saham kumpulan tenaga 1MDB apabila disenaraikan kelak. Now let me put it in layman's term. Okay. All this while, 1MDB rely almost exclusively on debts. It has issued bonds after bonds and after bonds, and that's why its debt as of the latest financial year has reached 42 billion, and the gearing is extremely high. They have been on buying spree of independent power producers' assets around the world, not just in Malaysia but also in Bangladesh and Egypt and a few other countries. Unfortunately, those assets were all assets, and they need to list these assets quickly
in order to raise the capital so that the capital raised from the listing will balance the debt they have accumulated so far. But because of the existing debt, the existing assets are old assets, it was feared that it will not gain the right market reception. They fear that the IPO will not get warm reception by the investor. Hence why Jimah East is extremely important, because having Jimah East in those portfolio of IPP assets, 1MDB hopes that will make their IPO attractive and therefore will get the premium. Do I have to explain dalam Malay tak? Ke ini sudah cukup? Okay. Jadi 1MDB memerlukan suntikan kewangan dari penyenaraian aset-aset penjana bebasnya ini untuk mengimbangi hutangnya yang tinggi dan kini telah mencecah 42 bilion setakat tahun kewangan 2014. Oleh itu, sebarang kelewatan pelaksanaan stesen janakuasa Jimah Timur dijangka akan melewatkan lagi proses penyenaraian anak syarikat 1MDB di Bursa, dan lagi lambat proses penyenaraian itu, lagi lemah kedudukan kewangannya kerana ia akan terus bergantung kepada hutang. Dan dalam keadaan dia sudah tidak mampu untuk patuh kepada jadual pembayaran hutang yang sedia ada, tanpa penyenaraian ini dibimbangi itu akan menyebabkan aliran tunai dan kewangannya itu menjadi lebih teruk. The whole strategy of 1MDB's management so far is to rely on this listing of power assets. The listing of power assets, they hope, will bring in the capital injection, and therefore any delay on Jimah East project, which is central to the listing of their existing power assets, will obviously have significant impact on their ability to improve their debt gearing, their cash flow management, and I think will worsen its current position. Saya boleh mengesahkan today bahawa 1MDB melalui anak syarikatnya Jimah East Power Sdn Bhd telah memohon secara rasmi kepada Suruhanjaya Tenaga untuk menangguhkan lagi jadual pembinaan dan pelaksanaan stesen janakuasa Jimah East yang akan membawa kesan besar kepada 1MDB dan rakyat Malaysia. I can confirm with you that as of now, 1MDB through its subsidiary Jimah East Power Sdn Bhd has officially requested the permission of Energy Commission to delay further the construction and completion of Jimah East power plant, which obviously will have the significant financial impact, not just to 1MDB, as I have explained just now, but more importantly to the public. Saya telah dibekalkan dengan maklumat yang saya sendiri telah sahkan dan saya telah melihat dokumen-dokumennya, bahawa satu mesyuarat telah diadakan pada 4 Disember 2014 di antara Suruhanjaya Tenaga dan 1MDB yang telah diwakili oleh Jimah East Power Sdn Bhd mengenai kelewatan ini. Dalam mesyuarat tersebut, 1MDB telah memohon kepada Suruhanjaya Tenaga untuk diberi kelonggaran melewatkan lagi projek tersebut selama 6 bulan. Walaupun itu akan melanggar perjanjian jual beli tenaga PPA yang telah ditandatangani. Ini bermakna projek tersebut dijangka hanya boleh disiapkan pada 15 Mei 2019 berbanding tarikh yang sebelum ini ditetapkan oleh perjanjian, iaitu 15 November 2014. The 6 months delay of the project, and the project has not commenced at all. Even before the commencements, they have asked for delay, which is in breach of the PPA, and that surely will have an impact on their ability to list their assets. And the listing
has been postponed a few times. Part of the reasons why they are in financial trouble as it is was because of the inability to lease their power assets so far. Malah dengan saya lihat dengan lebih dalam, bukan saja permohonan yang dibuat oleh 1MDB ini, kalau dilihat dengan masalah aliran tunai yang dihadapi oleh 1MDB dan juga projek itu sendiri, saya ragu-ragu bahawa 1MDB boleh menyiapkan stesen jana kuasa Jimah Timur ini pada 15 Mei 2019 seperti yang dimohon sekarang. That's why I provide you with an excerpt of the report from Malaysian Rating Agency. On 10 of October 2014, Malaysian Rating Agency has produced a pre-sale report. 1MDB plans to raise 8.4 billion sukuk in order to fund this project. Proses ini dirancang lebih awal, sebab itu the pre-sale report to assign the rating for the sukuk was published on 10 of October 2014. You can get the full report from my blog after this. I will not print because it's quite thick and a lot of it is financial. Tetapi saya tertarik kepada penilaian Malaysian Rating Corporation Berhad mengenai tapak projek. Kerana itu akan beri gambaran yang lebih lanjut mengenai sama ada 1MDB boleh menyiapkan projek ini dalam tempoh yang diminta. Sebab itu kalau rujuk kepada muka surat 5, if you see the project site, the first paragraph, you will find out bahawa tapak projek ini akan dibina di atas tanah paya dan kawasan air yang perlu ditebus guna terlebih dahulu. If you look at Appendix 4, dia sudah ada satu existing power plant. You tengok site A and B, C dan D. Dekat mana A and B, C dan D itu? D dalam paya, C dalam kawasan yang tebus guna yang perlu dinaik taraf, A and B dalam air. Maksudnya there is no site for the project as we speak, you know, and the whole project will require massive reclamation of land. Sebab itu dalam keadaan yang tapak projeknya pun belum ada lagi, kemudian ada masalah aliran tunai yang 1MDB hadapi sekarang, ada kemungkinan yang lebih besar bahawa kalaupun dia mula projek itu sekarang, projek ini akan tetap mengalami kelewatan. I've been involved in projects, you know, petrochemical projects, big plants before. Reclamation work like this is complicated. It takes a lot of planning, and if from the onset, even before you start the project, you have already requested for 6 months delay, one wonders how much such delay will take place when the construction begins. Sebab itu saya khawatir bahawa ini akan melewatkan lagi proses penyenaraian aset-aset tenaga 1MDB yang sebelum ini telah disebut sebagai strategi paling penting untuk menyelamatkan 1MDB dari masalah kewangan yang dihadapinya. Sebab itu permohonan melewatkan projek Jimah Timur ini mengesahkan bukan sahaja 1MDB berhadapan dengan masalah aliran tunai, yang saya bimbang juga ialah strategi kewangan yang diambilnya sekarang ini melalui penyeraian nampaknya juga akan gagal. Kalaupun dia boleh senaraikan dengan segala publicity dan juga keraguan yang telah ditimbulkan mengenai kedudukan kewangan 1MDB, kita tidak tahu pun sama ada IPO itu akan berjaya ataupun tidak. Sebab itu dalam keadaan ini, apabila strategi penyenaraian itu sedang menghadapi masalah utama, saya jangka 1MDB akan terus berhutang untuk membayar bunga dan faedah di atas hutang-hutang yang sedia ada. Jadi the only way
is for 1MDB to continue to rely heavily on debts. And ini memang the classic gali lubang tutup lubang. It will come to a point when the public has to come in. Jadi esok saya akan keluarkan kenyataan mengenai anggaran berapa kos yang terpaksa ditanggung oleh rakyat akibat kelewatan daripada projek Jimah East ini. You see, there are two sides of the story. One is the financial impact on 1MDB, which I've explained today. If Jimah East cannot commence per the date, therefore you will delay the listing. A delay of the listing will basically nullify the financial strategy to rely on the listing to improve financial positions. Itu masalah 1MDB, dan kesannya kepada rakyat ialah dari segi keberhutangan, dan we may, because some of the loans have been guaranteed by the public. Now, the other side of the coin is that 1MDB has committed to supply the electricity as per the schedule in accordance with the national grid planning. TNB and Suruhanjaya Tenaga would have planned that at certain time in certain year the load and the capacity requirement would be at certain level, and therefore that's why all these IPPs were awarded. The failure of one IPP or one contract to come on stream on time means that at that particular time, if TNB does not come in, meaning that there will be a shortage of power. And because of that, TNB has to come in and make up for that shortage, and obviously that cost will be passed back to rakyat either by way of higher tariff or some other charges. Kali ini saya akan dedahkan melalui satu kenyataan akhbar esok, because I don't want to overload too much. It's already quite technical as it is. But there is a cost to the public directly, and that was discussed heavily in meetings with EC. Okay, I've seen the documents. I've been asked by whistleblowers who provided the information not to share it, because I understand you will definitely disclose who disclose those documents. Kalau 1MDB atau Suruhanjaya Tenaga atau mana-mana pihak tidak bersetuju dengan maklumat yang saya berikan ini, mereka boleh cabar saya di mahkamah. Then I will show the documents in court. But as it is, masalah dengan 1MDB ini adalah kerana dia complicated. When the issue is complicated, selalunya kesan kepada kewangan kepada rakyat itu hanya kita ketahui once it is done. So that's why I think a lot of people take proactive steps, that when they see there will be a financial implication to the public beforehand, they will come to us with the information before, so that we can blow the whistle. And I think that's a good thing. Dan ini adalah salah satunya, kerana kelewatan projek Jimah East ini akan bawa kesan kewangan yang besar kepada rakyat juga. Any questions on that before I go into more complicated calculation on oil price? Ada? Tak ada Okay. Kalau nak melawat Jimah ni di Negeri Sembilan kan, bolehlah tengok Paya tu. Yang kedua ialah mengenai pengusaha stesen minyak. Saya dapati bahawa memang sudah jadi satu isu sekarang mengenai kerugian yang dialami oleh pengusaha stesen minyak. Banyak pihak yang tak percaya, dan malah saya kesian kepada pengusaha stesen minyak kerana mereka seolah-olah dikatakan cuba mengambil kesempatan ataupun mementingkan diri sendiri. I think the reality is most Malaysians don't understand how the whole arrangement with petrol dealership works, and it is important to understand this. Then I think once you understand the mechanism, you will agree that it is unfair
for the petrol dealership to suffer massive losses under the current system. Sebab itu masalah saya daripada awal, I've questioned the wisdom of this so-called managed float because it was done hastily and definitely not taking into account the public's interest, not just the public but also the dealership's interest. Saya rujuk saudara-saudari kepada kenyataan media yang saya sertakan. There's a lot of numbers to it, so if you don't understand, you have to ask. Sistem penetapan harga minyak yang dilaksanakan sekarang sebenarnya berasal daripada mekanisme penetapan harga automatik atau APM, Automatic Pricing Mechanism, yang mempunyai 4 komponen. Pertama, kos petrol dan diesel. Ini kos yang dirujuk kepada harga pasaran yang diterbitkan di Singapura. Kedua, kos operasi dan jaminan keuntungan kepada syarikat minyak. Syarikat minyak diberikan 3 bayaran. Satu, bayaran kos operasi, saya rasa dalam 9 sen lebih 1 liter. Kemudian jaminan keuntungan 5 sen. Kemudian dia kira padding of, to protect them from the swing of prices, 5 sen lagi. Kemudian komponen ketiga ialah kos operasi dan keuntungan pengusaha syarikat minyak. Setiap 1 liter petrol, syarikat minyak dibayar 12 sen, 1 liter diesel, syarikat minyak dibayar 7 sen. So it's all volume game. The higher volume they sell, that's how they make their revenue. Dan komponen yang keempat, subsidi atau cukai oleh kerajaan. Dan APM ini telah dilaksanakan sejak tahun 1983 lagi, dengan tujuan utamanya ialah untuk memastikan harga yang stabil dan bekalan petrol dan diesel yang stabil kepada rakyat di seluruh negara. Sebab kalau tidak ada APM sebelum ini, dalam tahun-tahun 80-an dan 90-an, tidak untung bagi syarikat minyak untuk membuka stesen petrol, contohnya di kawasan-kawasan pedalaman. And therefore, to make sure that the coverage is extensive nationwide, APM has worked well over the last 20-30 years to ensure the stability of price and supply. Walau bagaimanapun, sejak keputusan kerajaan menghapuskan subsidi dan melaksanakan managed float mengikut sistem sekarang bermula 1 Disember 2014, mekanisme sekarang ini tidak lagi berjaya melindungi kebajikan pengusaha stesen minyak kerana tiadanya subsidi bermakna harga petrol dan diesel tidak lagi stabil dan akan berubah-ubah setiap hari. Without the subsidy as the balancing figure, the prices will keep going down or up, and the changes in prices basically represents financial risk to the petrol dealership. Perubahan harga petrol dan diesel ini membawa risiko kerugian yang besar kepada pengusaha stesen minyak sekiranya tidak diuruskan dengan baik. Jika pengusaha stesen minyak mengalami kerugian setiap bulan dalam beberapa bulan akan datang seperti yang berlaku sekarang, saya bimbang ramai pengusaha stesen minyak tidak lagi boleh beroperasi. I've sat down with quite a lot of them. A lot of them feels that it's no longer financially viable and worth it for them to operate petrol stations. And what will happen is that when they cannot operate petrol stations, they will surrender this to the oil companies. So this has 2 effects. Number one, you basically kill off these entrepreneurs' businesses. It goes against the grain that we want to extend more small businesses, at least in the form of petrol dealerships. But it also provides a disruption to supply. Because if you have a lot of petrol stations changing ownership and operatorship, there can be a risk of disruption to supply in the next few months. Yang ini yang saya minta saudara-saudari beri perhatian. I don't know how many of you are aware of the kind of arrangement between petrol dealership and oil company. Understanding this is important to understand why they make losses now.
Di bawah sistem sekarang, pengusaha stesen minyak terdedah kepada kerugian apabila harga minyak turun, sedangkan mereka terpaksa membeli stok petrol dan diesel pada harga yang lebih tinggi. Syarikat minyak seperti Petrol, Shell, Petron dan BHP, 4 syarikat minyak yang terbesar di negara ini, menetapkan bahawa setiap stesen minyak membeli stok minyak sekurang-kurangnya bersamaan dengan jumlah 3 hari jualan petrol dan diesel pada satu-satu masa. Ini adalah keperluan yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kepenggunaan bagi tujuan memastikan semua bandar-bandar akan terus ada petrol. So if you are a petrol dealership, undang-undangnya ialah you must buy at least 3 days worth of petrol and diesel stock. Okay? Mereka perlu membayar harga stok ini pada harga pasaran ditolak dengan komisen. Komisen ialah 12 sen bagi petrol dan 7 sen bagi diesel. So, take for example, imagine if I have a petrol station in Kuala Kedah. Saya ada petrol station di Kuala Kedah. Tiap-tiap hari jualan saya dalam 20,000 liter tiap-tiap hari. Paling kurang, I have to keep a stock of about 60,000 liter, 60,000 liter. 60,000 liter ni saya kena bayar cash dengan duit saya, bayar awal dulu, dan harganya adalah harga pasaran tolak komisen. Jadi kalau 60,000 liter petrol, maknanya you kena bayar RM2.26 tolak 12 sen. You kena bayar RM2.14, 60,000 liter you bayar cash setiap kali you beli. Dan kalau tiap-tiap hari adalah 20,000 liter, maknanya tiap-tiap minggu mungkin you kena sediakan dalam RM200,000 untuk bayar kepada stesen minyak, kerana undang-undangnya sekarang yang ditetapkan you kena, petrol dealership yang kena bayar kepada stesen minyak. Dia kena bayar dulu. Bukannya, jadi dia bayar dulu dan dia kutip. Okay. Sebelum ini tidak ada masalah. Sekarang bila harga bertukar macam sekarang ini, dia ada masalah seperti berikut. 70% dari stesen minyak di Malaysia dianggarkan adalah stesen minyak bersaiz kecil atau sederhana yang purata jualan bulanan adalah di bawah 500,000 liter sebulan ataupun lebih kurang 15,000 liter sehari lah. Berdasarkan komisen petrol dan diesel yang telah ditetapkan oleh kerajaan, bagi stesen-stesen macam ini, yang majoriti stesen macam ini di seluruh Malaysia, pendapatan setiap stesen minyak ini adalah di antara RM40,000 hingga RM50,000 sebulan. Ini pendapatan kasar. Kalau you jual 500,000 liter petrol dan diesel sebulan, with a breakdown of almost 20% diesel and 80% petrol, you will get in between 40,000 to 50,000 ringgit per month gross income. Dan ini memang realiti stesen minyak. Mungkin ada yang stesen minyak di KL yang kaya-raya lah. There are a few stesen minyak yang ramai orang datang sebab dia volume gain. Lagi banyak orang datang, lagi banyak you dapat. Ada stesen minyak yang mungkin 100,000 sebulan, 120,000 sebulan. But majority, 70% adalah in between 40,000 to 50,000 a month. Daripada jumlah kasar itu, pengusaha stesen minyak pula perlu membayar kos-kos seperti berikut. Dia kena bayar elektrik dan utility lain, maknanya dia kena bayar air, dia kena bayar Unify dan lain-lain. Kemudian sewa stesen minyak kepada syarikat minyak. Dia kena bayar sewa per square feet tu kepada stesen minyak, kepada Petronas, kepada BHP, Petron kan. Kemudian on top of that lagi, dia kena bayar charge perkhidmatan, charge credit card dan lain-lain, dan dia juga kena bayar gaji pekerja dan all the other expenses. Sebab itu, setelah ditolak kos-kos ini, keuntungan bersih purata pengusaha stesen minyak setiap bulan bagi majoriti pengusaha stesen minyak adalah di antara 5,000 hingga 10,000 sebulan. Maknanya gaji wartawan lagi mahal tau daripada untung bersih pengusaha minyak. Kan? I know that some of press pays quite handsomely, and definitely I know some better than 5,000. Sina tengah complain.
Selain daripada ini dahlah dia punya net income ni hanya between 5,000 ke 10,000 tiap-tiap bulan. Mereka juga perlu menyediakan simpanan tunai yang besar untuk membeli stok minyak. Sebab saya sebut tadi stok minyak ikut peraturan paling kurang ialah 3 hari setiap satu masa. Bagi 70% stesen minyak di Malaysia, jumlah stok ini adalah sekitar 50,000 hingga 70,000 liter bagi setiap satu masa. Oleh itu, saya bagi contoh Disember to illustrate the losses they have suffered on 1st December. Bagi stok di hujung bulan Disember, mereka terpaksa membayar sekitar 100,000 hingga 150,000 ringgit secara tunai beberapa hari sebelum 1 Januari 2015. Kemudian, apabila harga minyak diturunkan pada 1 Januari 2015, automatically on the spot at the strike of the 12 midnight, secara automatik mereka kerugian di antara 10,000 hingga 15,000 ringgit kerana stok minyak yang mereka beli pada harga RM2.14 pada minggu terakhir Disember, mereka hanya boleh jual pada harga RM1.91 bermula 1 Januari 2015 onwards. Dan oleh kerana pengguna kita sudah tahu bahawa harga akan turun pada 1 Januari ataupun 1 Februari, banyak orang tak akan isi minyak. Dia akan jaga, kalau harga minyak nak naik, dia beratur isi sebelum harga minyak nak naik. Kalau harga minyak nak turun, dia akan tak isi minyak. Dia tunggu 1 hari, 2 hari, kemudian turun isi minyak, next day tu penuh orang beratur. So that's happening now. Jadi sebab itu, automatically on the first day of every month, as it is now, mereka akan rugi antara 10,000 hingga 15,000 ringgit on the spot. Kerana you boleh calculate straight, dia beli RM2.14, tolak commission dia. Dia jual RM1.91, dia rugi lebih kurang 23 sen 1 liter. So you can calculate immediately on the spot dia punya kerugian. Dalam keadaan purata untung bersih pengusaha stesen minyak seperti ini, yang kita tahu hanya sekitar 5,000 hingga 10,000 sebulan, apabila setiap hari pertama bulan itu automatically dia dah rugi 10,000 hingga 15,000 ringgit, maknanya siapa nak buat bisnes ni? I mean, if I know that my net income at the end of the month is only 5 to 10,000 ringgit, and I know at the beginning, the first day of every month, in the current crude price, I will suffer 10-15,000 losses. Might as well I just surrender the whole thing and pergi jadi wartawan, because you earn more, kan? So this is the real situation. Jadi ini keadaan yang dihadapi oleh pengusaha-pengusaha stesen minyak, 70% bagi mereka. Dan saya simpati dengan mereka kerana ramai orang tidak faham keadaannya. Rakyat ingat bila harga minyak naik itu sampai RM2.30, yang dapat untung itu adalah petrol dealership. They don't get a single cent tau. Setiap kali harga minyak naik, selalunya dia akan rugi lagi. Kerana dia punya commission hanya 12 sen bagi volume. Apabila harga minyak makin tinggi, orang makin jimat minyak, dia makin kurang. Bila turun pula, dia akan rugi dalam bentuk inventory loss macam ni. So for the last 1 year actually, to be fair to them, they have lost both ways. Dan oleh kerana kerajaan tidak mahu dengar mereka, rakyat saya rasa kurang faham keadaan mereka. Jadi antara manusia yang paling dimangsakan sekarang ini di Malaysia adalah pengusaha-pengusaha stesen minyak. Dan if this continues, January, February, March, saya rasa banyak pengusaha stesen minyak akan gulung tikar, to be fair to them. Sebab itu saya mengecam tindakan Barisan Nasional ini yang membuat keputusan secara tergopoh gapah. Dia hapuskan subsidi ini tergopoh gapah. Dia tak fikir dulu kesannya kepada, bukan saja kepada rakyat, tetapi juga kepada pengusaha stesen minyak. Not that I have stesen minyak lah. Saya tak ada stesen minyak dan keluarga saya seorang pun tak ada stesen minyak.
But saya bimbang kalau keadaan ini berterusan, dia akan mula ada kesan kepada the supply reliability, terutamanya di kawasan-kawasan luar bandar yang mana stesen minyaknya kecil. Kalau contohnya ambil di Kuala Kedah, di Sungai Petani yang jauh-jauh ini, kalau dia memang 3-4 ribu je pendapatan sebulan, buat apa dia? Baik dia pergi jual udang ke, kan? Sebab itu saya juga kesal dengan kenyataan-kenyataan bongkak yang dibuat oleh pemimpin UMNO. Contohnya Tan Sri Ali Rustam. 2 hari lepas, Tan Sri Ali Rustam, pengurusi PUNB, dia mencabar pengusaha stesen minyak. Dia kata kalau you tak boleh run your stesen minyak ini sampai rugi, bagi stesen minyak itu kepada dia, dia boleh buat untung banyak, dia kata. Patut dia kalah hari tu. Sebab dia tak faham, it's very obvious, dia tak faham mekanisme operasi dan kewangan stesen minyak ni. Maknanya kita ada pimpinan kanan UMNO Barisan Nasional, kerajaan yang tidak faham bagaimana operasi dan tanggungan kewangan oleh pengusaha stesen minyak. Dia ingat harga minyak naik ini, stesen minyak dah kaya 1 tahun dah. Jadi bila harga minyak turun ni, masa ni lah kononnya jangan pentingkan diri kalau ikut UMNO. Tan Sri Ali Rustam juga lupa ialah sebahagian besar daripada pengusaha stesen minyak ini adalah usahawan Bumi Putra yang kononnya dibela oleh UMNO. Mana Perkasa, mana Isma. Ini stesen-stesen minyak yang banyak-banyak ini majoriti adalah pengusaha Bumi Putra. Dan at the rate things are going, dalam keadaan ini, mereka ini akan banyak gulung tikar, tapi kita tak dengar pula UMNO ke, Perkasa ke, Isma ke yang datang membela atau bawa masalah mereka ini supaya rakyat dan kerajaan boleh faham. Sebab itu sebelum ini saya konsisten bahawa kita mahukan harga minyak yang termurah dan yang adil bagi rakyat. Harga minyak sekarang yang kita bayar RM1.91 masih lagi 30 ke 40 sen lebih mahal daripada harga pasaran. Kerana minggu ini the crude price has hit $50. Kalau at $60 plus, harga pasaran sepatutnya RM1.70. At $50, dia akan jatuh another 20 sen. Most probably is around RM1.50 tanpa subsidi. Kalau ada subsidi 30 sen yang kita sebut selama ini, sepatutnya harga minyak sekarang RM1.20. That's how far we have been taxed, you know. So I have been consistent that we want the fairest and most transparent oil pricing for the rakyat. Pada masa yang sama juga kita mahukan satu sistem harga yang adil kepada pengusaha stesen minyak yang boleh menjamin kestabilan bekalan petrol dan diesel kepada rakyat di seluruh negara. Sistem sekarang yang diputuskan secara tergopoh gapah, dia buat pakai ikut suka dia saja, telah terbukti merugikan rakyat dan pengusaha stesen minyak. Rakyat rugi kerana kita sekarang membayar cukai. Bulan Disember 2014 kita bayar 663 juta ringgit cukai petrol dan diesel kepada kerajaan Malaysia. Pengusaha rugi tiap-tiap awal bulan. At the rate things are going, for January kita akan tetap bayar lebih kurang 600-700 juta cukai juga. Jadi memang it's clear, after 1 month of implementation, the current system exploits and manipulates the public, both consumers and petrol dealership. Saya akan tunggu jawapan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kepenggunaan, Datuk Hassan Malik, sebab jelas kementerian beliau tidak membuat kajian mendalam sebelum memutuskan untuk melaksanakan sistem sedia ada. Sebelum ini bila kita tuntut harga minyak turun mengikut pasaran, dia cakap dekat saya, tunggu supaya saya jadi menteri dulu baru boleh umum. Kalau dia tak reti jadi menteri, saya minta dikosongkan jawatan menteri itu. Kalau dia sebagai menteri perdagangan dalam negeri dan kepenggunaan tidak tahu bahawa stesen-stesen minyak ini mengalami kerugian macam ini sehingga boleh gulung tikar, saya nasihatkan dia lah, tak payah tunggu rakyat buang dia, baik dia letak jawatan daripada jadi menteri
Kerana jelas dia someone didn't do homework properly. If you want to do this, someone should have highlighted from the very beginning this would have been the impact on petrol dealership around the countries. Ada soalan? Ya. Oh God. So, because I talk to different groupings. Huh? 200,000 stesen minyak? Tak ada. I think it's about 5 to 6,000 stesen minyak, I think. I think dia dalam ribu-ribu saja. Cuma because the biggest ones are Shell and Petronas. I think around 5 to 7,000. I don't have the figure because I sat down with different groupings of dealers. But it doesn't go to 100,000. Can you clarify when you say, because over the past few years, past 10 years, let's say, we have seen more price going up instead of down. This is the first time it went down. So this is the first time we're seeing the gas dealership, petrol dealership, buying at a higher price and selling at a lower price. In the past, the last 7, 8 times, they've always bought at a cheaper price and selling for a higher price. So this is the first time they actually went loss. So how is that this big of an impact, although it just, throughout history, they only went up? No, okay. I think you have to consider this. In the past 30 years, the price hardly changed. There is hardly any price change. Najib would have gone down in history as the Prime Minister who effected most fuel price changes in this country. I think during Mahathir's time, price change only 2 kali tau, in that 22 years. Pak Lah only 2 kali juga. Najib ada 4-5 kali lah. So it's not a question of going up and down. So if you take, for example, throughout Pak Lah, Mahathir's time, in the 1981 until 2003, bila price only change 2 kali, there is this issue about buying at a different price and selling at different price doesn't arise. Because they buy and they sell at exactly the same price. So there was never an issue about inventory management. What I didn't tell you is that they don't have a control over their inventory because the decision to send the stock is not a dealership's decision, it's the oil company's decision. So oil company will say, hang on, okay, take for example, ini dia claim, whether it's true or not, oil companies must answer. For example, on 31st December 2014, oil companies knows that come 1st January 2015, their stock would be devalued because instead of 2 ringgit 26, it's become 1 ringgit 91. Because the control over inventory is not in the hands of the petrol dealership, tengah hari 31 Disember, petrol station akan call, oil company akan call cakap, hello, kita ada 2 lori nak datang hantar hari ni juga. You, as a petrol dealership, because the agreement is that you have to follow the inventory management of the oil company, you cannot say, no, saya tak nak terima. You have to. So instead of buying on the next day, on 1st January, at cheaper price, they end up stocking up and paying. You know, all these are, I think, the victimization of dealership, which I intend to bring one after another after this, to be fair to them. So, in the last 30 or 40 years, the issue of inventory loss because of change of prices was hardly there because there was no change in prices. Hence why APM worked quite well over a period of 30 years. The problem now, if it changes every month, you know, as it is now, obviously they'll be facing this. Okay, what I didn't put into the press release, which I will explain maybe the next 2 or 3 days, is that the current system runs counter to the interest of the public, which requires the price to be revised as frequently as possible. Di bawah sistem yang ada sekarang ini, kalau kita semak harga
setiap minggu atau setiap hari contohnya, dia akan bankruptkan the petrol station. Jadi is either loss. Kalau kita tak semak lebih kerap, maknanya rakyat akan bayar harga petrol lebih tinggi daripada yang sepatutnya kita bayar cukai kepada kerajaan. Tapi kalau kita nak semak lebih kerap, di bawah sistem yang ada sekarang ini, maknanya petrol dealership akan go bankrupt. So that's why the whole system doesn't work. I will explain in the next 2 or 3 days how this, in my opinion, should have been implemented in a manner that it has been implemented in other countries. It's at the back. Yeah. Is there independent petrol dealers and then some are tied with Petronas? Is that because you said something surrendered to the oil companies? Okay. So there's different sort of. Okay, let me explain. It is going to be technical sikit. Okay, there are 2 types of petrol dealership. Huh? Okay. Satu dia panggil CODO, CODO, company owned dealership operates. Okay, majority of petrol dealership stesen minyak di Malaysia are CODO. Ini termasuklah Petronas, I think BHP and even Petron CODO. Maknanya semua stesen Petronas that you see sebenarnya itu semua milik Petronas. Okay, Petronas akan buka tender, cakap siapa nak jadi operator, you must put in 500,000, ada ni, put a cash flow and so and so and so. So you bid for that tender, you dapat that station. So the onus is on you to try to sell as much petrol as possible, because the higher the volume, the more you get your gross revenue. So I would say, I think 80% of petrol station in Malaysia are CODO. The other type is called DODO, D-O-D-O. Dealership owns, dealership operates. Meaning that I akan approach syarikat minyak and I say, look, I have this land, I will put in my money and build the whole pump station and so on. I will operate it. So I just bayar you some, I will just beli the minyak from you and bayar you some royalty. The branding? Yeah, and the branding lah. Also, Yeah. So DODO is only about 20%. Most of the stations are not DODO because in order to own your own petrol station, you need at least 15 to 20 million. Hardly any businesses lah akan keluarkan 20 juta untuk bina one petrol station and then recover over the years. The capex is very high. So hardly, most are CODO. That's why, because it's CODO, on that basis, oil company, whether Petronas ke Shell, Petron, they decide on the inventory and so on. The problem is the dealership tu yang kena bayar cash awal-awal. So oil company dah dapat duit awal-awal, harga pada mahal, tetapi yang suffer the losses will be dealership. So you meant both types, they cannot control the deliveries? They cannot. It's outside of their... It's the share, it's the oil companies who will decide the inventory management, yes. Delivery and so on. There's this thing, I thought that the prices of, say, RON 95 was calculated from the average of the last 10 days, Mark's average of the last 10 or 11 days. But it seems from the... No, it's the last 1 month. The whole month? Yeah, the whole month. Yeah. Because earlier it was 10 days. So it seems... No, now it's the whole month. Any other questions? Kalau tidak, saya dah bunyi macam pegawai. Ya, sebenarnya dalam operasi sekarang, dalam model sekarang yang mana pengusaha syarikat minyak hanya dapat commission, lagi rendah harga minyak, lagi bagus untuk mereka. Sebab bila harga minyak rendah, orang akan pergi beli lagi banyak minyak. And dia punya revenue tu based on volume. So that's why dulu, I actually pity them lah, because they have been the victim of misunderstanding. Bila harga minyak naik sampai RM2.30, when it becomes expensive, people ration their fuel. Orang pakai motor ke ataupun kereta dia jimat. And therefore, the sales volume on average of the petrol dealership goes down. When the sales volume goes down, dia punya gross take per month also goes down. Sedangkan they have to pay upfront lagi tinggi. So the opposite works, Nizam. So maksudnya kalau ada, macam contoh sekarang dengan subsidi 30 sen, sepatutnya harga minyak RM1.20.
So you can imagine lah harga minyak RM1.20. Ni orang boros sikit lah dengan minyak. And it works well for them lah dengan lagi tinggi volume. Dan definitely dia perlu bayar lebih rendah. Upfront yang dia bayar tiap-tiap minggu itu pun lebih rendah. Bukan 200,000. Mungkin hanya 100,000, dan pada masa yang sama volume goes up, maksudnya dia punya gross take pun akan lebih tinggi. Paling 42 sen lah untuk petrol 295. Maksudnya apa? 12 sen untuk keuntungan. Yes, 12 sen tolak dia punya commission. Jadi kalau contohnya harga pasaran sekarang dalam RM1.50, harga pasaran tanpa subsidi RM1.50, dia kena bayar RM1.38 bila dia beli, sebab dia tolak 12 sen daripada commission dia. What's your opinion on the new 1MDB management? You see it? I don't know. I mean, I wish him luck. We were contemporaries in the UK and the universities. I knew him from school days, more or less. I've said before that I don't doubt the merit of his appointment. I think he's a very qualified person, and I think he's extremely media savvy, which I think all of you will like. I don't think he's camera shy, and I think he will be very articulate. My concern is whether he will have the capacity and freedom to do what's necessary to clean up 1MDB based on governance and transparency. If someone as qualified as Arul is brought into 1MDB with the intention to spin and to hide, and to me that's a shame, you know. But I think we should all reserve our judgment and see how he manages controversies after controversies that will crop up. My only doubt is, or skepticism about the whole thing is, I don't think he will have the full freedom to decide, as was the last two CEOs. Obviously, the decisions will be made higher up. Who makes the decisions? Well, the board, the advisors around the board, the Prime Minister himself made the decision, or the people around the Prime Minister. You know, and I think it will be a tough job for him trying to balance between professionalism and all this interference, because 1MDB is a gold mine. You know. How about his Abu Dhabi links? You know, Abu Dhabi Bank, controlled by the Abu Dhabi royal family, and then Jolo, Abu Dhabi, Petro-Saudi deals, dodgy deals between Abu Dhabi and... I have no knowledge that connects Arul to any of that. I have no knowledge, you know. I think honestly, I don't think he's got anything to do with it. I mean, his record, he has been investment banker all along from the days that we were in London. I was in audit firm and he was in investment bank. He has been like that. So I don't doubt, as I said, I don't doubt the merits of his appointment, and I don't think it's because he was linked to Jolo. It could. Yeah, but I don't think it was because he was linked to Jolo or the people who previously been reported to have close links with 1MDB. His familiarity with the Middle East and Gulf financial centers, I think perhaps one of the considerations, but definitely not because he has ties with Jolo or anyone. I don't know. I can only, the last time I met Arul was 2001. So, you know, very difficult to comment. Okay, thank you very much.